Dia boleh pusing-pusing macam ni, itu yang best tu. Finally, aku dah jumpa lighting yang sesuai untuk Pocket 3 aku. Ini dia 9 Light Pico compact size yang senang nak bawa ke mana-mana. Yang paling best kat belakang ni ada skrin bulat tau. Aku memang sukalah skrin dia sebab kalau ada skrin macam ni kita boleh tengok kita punya setting dan brightness dia. Daripada segi build quality pula aku rasa dia tak nampak murah sangat. Dia menggunakan material daripada ABS. Rasa solid. Daripada segi features dia memang banyak lah. So kat sini banyak lah setting-setting dia yang kita boleh set kat sini. Kita ada dia punya dim ataupun brightness. Kita boleh set dia punya Kelvin daripada 2700 Kelvin sampai lah 7500 Kelvin. Dan kita boleh adjust juga dia punya tint ataupun green ke magenta apa semua tu lah. Okay. Dan yang lagi satu, kita boleh set dia sebagai RGB ataupun dia ada mode RGB lah. Kat sini kita boleh set dia punya dim ataupun brightness. Kita boleh tukar dia punya hue ataupun color dia. Korang nak color apa kan. Lepas tu kita boleh set juga dia punya saturation. Dan tak cukup dengan tu, dia ada mood-mood yang banyak tau kat sini. Tengok, dia ada police, dia ada TV, dia ada paparazzi, ada candle ataupun fire, disco, banyak lagi lah, banyak dia punya setting kat sini. Dan kita boleh set juga dia punya dim, dia punya speed apa semua. Macam CCTV flash ni kita boleh pilih lah dia punya CCT ataupun Kelvin dengan dia punya speed. Yang paling best dia ada channel tau. Kalau korang ada banyak lighting daripada 9 Light, so korang boleh linkkan ataupun synckan pada semua lighting 9 Light yang korang ada. So korang boleh set lah channel 1, channel 2. Abang-abang videographer ataupun fotografer tu tahulah benda ni kan. Dan yang paling best, dia boleh control menggunakan phone tau, sebab dia ada apps 9 Link. So dalam apps ni macam-macam lah korang boleh setting. Dia punya effect, dia punya RGB, dia punya Kelvin, dia punya brightness, semua sekali boleh control menggunakan apps dia je. Dan tapak dia ni sebenarnya magnetic tau. Kita boleh lekat dekat mana-mana besi. Dan dia bagi sekali hot zone ni untuk kita attach dekat kamera macam ni. Dan siapa yang suka shoot menggunakan phone, jangan risau. Kalau korang beli rig macam ni, kau boleh letakkan rig ni lah. Jadi korang boleh attach lah dekat korang punya rig macam ni. Style kan. Guna phone, ada satu lampu kecil, so senang. Tak perlu lampu besar-besar pun, senang nak bawa pergi mana-mana. Dia boleh pusing-pusing macam ni, itu yang best tu. So kita tak perlu nak buka. Kalau kita nak halakan ke depan, nak halakan ke belakang, tak perlu nak buka, just kita pusing je macam ni. Dia ada bagi juga magnetic diffuser ni, senang kita nak attach macam tu je. Dia menggunakan lithium battery, kapasiti 1500 mAh, dapat bertahan 1.3 jam dengan full brightness. Untuk charge dia menggunakan port USB-C. So bagi aku sukalah 9 Light Pico ni sebab design dia compact, senang nak bawa pergi mana-mana, senang nak kontrol, boleh guna dekat phone, boleh guna dekat kamera, boleh guna dekat aku punya Osmo Pocket 3, nak masuk bag pun senang. Kalau korang dapatkan 9 Light Pico ni, boleh tekan bag kuning kat bawah. Make it happen.